Sayyidina Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Hadis ni hadis sahih. Anas bin Malik ada anak murid, salah seorang murid dia nama Thumamah bin Abdullah. Dia kata, aku tengok Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak pernah tolak kalau orang bagi minyak wangi. Semua sahabat zaman tu ada minyak wangi seorang satu, salik sikit pakai. Dan kata Thumamah, tiap-tiap kali ada sahabat yang pelawar kepada Anas minyak wangi, dia mesti suah, dia tak buat macam tu. Kata Thumamah, wahai Anas, aku tengok tuan guru tak pernah tolak minyak wangi. Maka jawab Anas bin Malik, innan nabiyya, buat tuan, perbuatan sahabat mesti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah risau. Tengok sahabat buat apa. Kehidupan dan gerak-geri harian para sahabat mempamer dan mencermin balaskan kehidupan dan gerak-geri harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar sunnah yang kedua, kalau ada minyak wangi boleh bagi ke orang sikit. Kalau ada minyak wangi boleh sapu kat orang sikit. Jangan sapu terus. Kadang-kadang setengah orang dia tak boleh bau minyak wangi tuan, bukan dia tak mau, dia tak boleh bau, dia pening. Nak tanya dululah. Dan kalau kita pelawar ke orang minyak wangi dia tak mau, jangan kata dia tolak sunnah. Boleh jadi dia tak boleh bau. Ada orang dia pening, dia bau, dia pening, dia memang tak boleh pakai. Dia guna sabun je di rumah. Maka berbaik sangkalah dengan dia, kan? Baik sangka. Kita mengamalkan sunnah mempelawar orang lain minyak wangi, dia yang dipelawar mengamalkan sunnah menggunakan minyak wangi itu.